Hi guys, okay, kita akan buat pivot tables. Okay, pivot tables ni adalah untuk merumuskan dan menganalisis set data yang besar dengan memaparkan maklumat dalam format yang lebih ringkas. Okay, saya klik. Okay, ini data saya. Okay, data ni adalah pendaftaran core curriculum. Ada unit beruniform, kelab persusunan sukan permainan lah, dan data daripada murid. Jadi kalau kita lihat data ini banyak dan memeningkan. Ada kemungkinan kita nak data yang lebih ringkas atau data-data yang tertentu yang kita nak. Contohnya pihak sekolah nak minta berapa orang yang duduk dalam kadet bomber, berapa orang duduk dalam pengakap. Yang lain dia tak nak, mengikut keturunan lah. Okey. Jadi secara ringkasnya pivot table dia akan memudahkan kita untuk meringkaskan. Kita hanya perlu klik sini, bahagian sini, tekan data, pivot tables. Okey, dia ada 4 dipanggil menu lah, row, column, value dengan filter. Okey, kita pertama dengan row. Kita pilih ikut unit beruniform sebab kita nak unit beruniform. Okey, sekarang kita dah ada unit beruniform. Kita nak unit beruniform ni nak ikut keturunan. Keturunan. Okey. Okey, sekarang kita nak tahu jumlah pendaftaran ni berapa. Kita boleh masukkan filter. Kita mulakan dengan kolom. Kita pilih keturunan lah. Okey, jadi dia akan paparkan mengikut keturunan. Jadi kita tak ada jumlah dekat sini. Kita perlu setting dekat bahagian value. Okey, kita boleh pilih count A. Dia akan kira. Okey, jadi dia akan kirakan berdasarkan pendaftaran di sini. Berapa orang mendaftar BSNM, berapa orang kadet pertahanan lah. Jadi ini jumlah dia. Saya nak confirmkan dulu. Okey, takut keliru. Okey, dia macam ni. Sekejap saya nak test. Okey, baru nampak sikit. Okey, untuk nampak cantik lagi, mungkin saya boleh settlekan dia. Okey, jadi ini adalah datanya. Okey, saya katakanlah saya tak nak kadazan ni. Saya nak ada data Cina, India dan Melayu. Saya boleh filter dari bahagian keturunan. Saya boleh buang kadazan. Nampak? Dihilang kadazan tu lah. Okey, jadi ini adalah dinamakan sebagai pivot tables. Okey, jadi sangat ringkas. Sekian, terima kasih.